Pernah tak 5 km je dah rasa semput padahal lari pace 7, pace 8? Ramai beginner kena benda ni bukan sebab badan korang lemah, tapi setiap kali korang keluar running, korang tekan tanpa korang sedar. Aku dulu pun sama, setiap kali nak running asyik fikir nak laju je. Beginner runner sebenarnya perlukan base, bukannya speed. Base ni dapat dibina dengan long slow distance ataupun kita panggil LSD. Bila korang amalkan LSD, badan akan jadi lebih efisien, tak cepat semput, tak cepat lenguh dan boleh lari lebih jauh dengan effort yang sama. Cara nak buat LSD senang je, lari perlahan pace yang korang boleh bersembang dengan member, jangan kejar pace, tambah jarak sedikit demi sedikit. Seminggu sekali pun dah cukup. Untuk korang yang baru nak start running, nak buat LSD, kasut memang main peranan. Muscle kaki belum cukup kuat lagi, jadi midsole kena cukup lembut untuk absorb hentakan. Aku pakai Escape 2000km 5.0 sebab midsole dia dah improve, lembut tapi ada bouncing dan apa dia selesa walaupun korang lari 10km ke 15km tak ada masalah. Yang mana berminat nak dapatkan kasut yang selesa ni, korang boleh check dekat beg kuning bawah ni. Banyak design, banyak color, korang check sekarang. Assalamualaikum.